Korang yang nak cari kereta family 7 tempat duduk, boleh pilih kita punya Proton X90 kat belakang saya ni. Jom guys tengok. Untuk X90 ada 3 variant, iaitu Light untuk yang biasa dan Prime untuk yang medium spec, Prime X untuk yang full spec. Dalam video ni, ini adalah Prime X untuk yang full spec. Untuk ketiga-tiga variant menggunakan enjin yang sama, iaitu 1.5 turbo, 4 silinder, 181 horsepower dan 290 Nm of torque. Sangat selesa untuk pemanduan highway ataupun bandar. Didatangkan dengan lampu LED siap dengan daytime running light. Bahagian dalam didatangkan dengan 12.3 inci touchscreen, infotainment head unit siap dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto untuk semua variant. Untuk Prime X ada 6 seater, dekat second row ni ia menggunakan 2 captain seat. So ada laluan tengah untuk pergi ke belakang. Lebih rasa luas dan lebih selesa kalau nak jalan jauh. Sekarang kita ada promotion rebate sehingga hujung bulan ni sahaja. So cepat, jangan lepaskan peluang. Boleh DM saya dekat atas ni sekarang. Saya Kide dari Proton Velocity Brentong. Thank you guys.